Aku harap kalau aku jumpa 10 tahun aku yang akan datang cuba jadi more socialized lah. Faham? More socialized. Yang sekarang ni lah. Sekarang ni pun aku socialized juga. Sebab dulu aku tak macam ni. Okay. More socialized. Sebab actually social skill tu penting. Faham. Bukan setakat kau nak bercakap dengan family member kau sendiri, Okay. tapi in the people around you also. Okay. Maksudnya kau berjumpa dengan orang luar, Okay. kau berjumpa dengan awek. Ya, okay. Kan, kadang bila kau ni awkward sangat, cakap dengan awek pun awkward betul. Faham. So aku harap kalau aku dapat benda ni, aku cakap dengan diri aku, tolong bersosial sikit lah dulu. Faham. Jangan duduk dalam bilik je tunggu. Betul lah, sebab aku macam aku dulu daripada tingkatan 1 anjing tu kau hajar siut. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5 aku ni lebih pada backroom gitaris. Aku gila sangat main gitar. Tapi laki aku time tu aku jumpa satu community yang selalu pergi jamming.